Utarit. Mercury ataupun utarit ialah planet paling hampir dengan matahari dan juga planet paling kecil dalam sistem suria. Diameter Mercury kira-kira 4,880 km, menjadikannya hanya sedikit lebih besar daripada bulan bumi. Disebabkan saiznya yang kecil dan kedudukannya yang hampir dengan matahari, Mercury sukar diperhatikan dari bumi tanpa bantuan teleskop. Planet ini tidak mempunyai atmosfera tebal seperti bumi, akibatnya permukaannya dipenuhi oleh kawah hentaman hampir menyerupai permukaan bulan. Salah satu ciri paling ketara di planet ini ialah Caloris Basin, sebuah kawah gergasi dengan diameter melebihi 1,500 km. Kawah ini terbentuk akibat hentaman objek angkasa yang sangat besar pada awal pembentukan sistem suria. Kesan hentaman tersebut masih jelas kelihatan hingga hari ini kerana tiada hakisan atmosfera yang ketara. Walaupun kecil, Mercury merupakan planet yang sangat tumpat. Ia mempunyai teras besi yang sangat besar, merangkumi sebahagian besar isi padu planet. Lapisan mantel dan keraknya pula agak nipis. Keadaan ini menjadikan Mercury unik berbanding planet berbatu lain. Mercury mempunyai perbezaan suhu yang ekstrim. Pada waktu siang, suhu permukaan boleh mencecah sekitar 430 darjah Celsius dan pada waktu malam, suhu boleh jatuh sehingga negatif 180 darjah Celsius. Menariknya, ais air juga ditemui di bawah kutub yang sentiasa berada dalam bayang-bayang. Penemuan ini menjadikan Mercury atau utarit penting dalam kajian pembentukan awal planet berbatu. Selain itu, Mercury berputar dalam nisbah 3:2 dengan orbitnya. Ini bermaksud ia berputar 3 kali pada paksinya bagi setiap 2 pusingan mengelilingi matahari. Ciri ini menjadikan kitaran siang dan malam di Mercury lebih panjang.